Sebab itulah ada riwayat bahawa Nabi SAW menziarahi kubur pada waktu malam. Sebab apa malam? Bila lalu ke perkuburan, Nabi SAW sunnahnya akan menyebutkan apa? Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Maksudnya apa? Salam sejahtera ke atas kamu wahai penduduk negara daripada orang yang beriman. Kamu adalah orang yang mendahului, kami adalah orang yang akan menyusul. Maksudnya apa? Mengingatkan kita. Bila kita ziarah kubur, kita mengingatkan kita bahawa ini tempat kita, ini negara kita yang kita akan pergi. Ada orang yang dah sampai, ada orang yang akan sampai, iaitu kita. Jadi itulah sebenarnya tujuan menziarahi kubur, mengingatkan kita bahawa kita pun akan jadi seperti itu juga. Sebab itulah ada riwayat bahawa Nabi SAW menziarahi kubur pada waktu malam. Sebab apa malam? Kerana malam ni lebih dekat dengan kesunyian, lebih dekat dengan kesepian, lebih dekat dengan keseorangan. Seperti itulah kita akan berada dalam kubur nanti. Kesepian, kesunyian, keseorangan. Tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita menjawab soalan malaikat-malaikat yang berada dalam kubur nanti. Tak kiralah kita berada dalam mana-mana jemaah sekalipun. Jadi sebab itulah menziarahi kubur sepatutnya membawa kepada mengingati kematian.